Okey. So, kita pertimbangkan kita diberi satu segitiga tirus lah. Kita bagi segitiga sudut tirus. Lepas tu, kita ada satu bulatan. Kita panggil dia sebagai bulatan tetrap dalam. Boleh lah tu. Okey. Bulatan ni kita panggil dia sebagai bulatan tetrap dalam. Yang mana bulatan ni dia menyentuh sisi-sisi segitiga tu dan berada di dalam segitiga. Okey. Jadi, kita nak dapatkan, kita ada pusat bulatan tu. Okey. Dan jejarinya adalah R. Jadi, masalahnya sekarang ni, apakah R? Macam mana kita nak dapatkan R? Yang mana bucu-bucu segitiga ni adalah A, B dan C. Okey. So, satu perkara yang kita perlu tahu dekat sini adalah untuk segitiga ABC ni, apabila ada bulatan yang terterak dalam, sebenarnya bila kita sambung bucu ke pusat bulatan tu, kita dapati bahawa sudut ni adalah sama dengan sudut ni. Kemudian, bila kita sambung bucu B ni ke pusat dia, sudut ni sama dengan sudut ni. Saya namakan pusat dia sebagai I. Saya letak I lah kat sini. Okey. Kemudian, bila saya sambungkan I ke titik, ke bucu C, saya dapati bahawa sudut ni sama dengan sudut ni. Okey. So, macam mana kita nak cari R? Jadi, saya sambungkan R tu. Saya sambungkan titik I ni ke titik sentuh yang sentuh bulatan. Okay. I mean titik tangent kat sini. Katalah M. Jadi sudut IMA adalah 90 darjah. Dia tegak. Sama juga bila saya sambung ni, tegak. Ini pun sama. Kenapa? Ingat teorem ni. Sudut dia tegak. Okey. Jadi, ini adalah R, ini adalah R, ini adalah R. Jadi, kita dapati bahawa luas segitiga AIC sama dengan setengah R kali AC. Lepas tu, luas segitiga CIB sama dengan setengah kali R kali BC. Dan luas segitiga AIB sama dengan setengah kali R kali AB.
Dan kita tambahkan ketiga-tiga ni. Kita akan dapat luas keseluruhan segitiga tu lah, iaitu luas segitiga ACB. Jadi kita gantikan rumus-rumus yang kita perolehi ni. Kita dapati bahawa 1/2R AC tambah 1/2R BC tambah 1/2R AB sama dengan luas segitiga ACB. Kita ada sebutan atau faktor yang punya kat sini. Jadi kita faktorkan tu 1/2R. Kita dapat AC tambah BC tambah AB sama dengan luas ACB. Jadi kita nampak dekat sini yang AC tambah BC tambah AB adalah perimeter segitiga ACB. Right. Jadi kita nak dapatkan R. Jadi kita dapati bahawa R sama dengan luas segitiga ACB bahagi 1/2 kali perimeter segitiga ACB, ataupun 1/2 perimeter adalah semi perimeter. Kita lambangkan dia sebagai S kecil. Jadi kita dapati bahawa R sama dengan luas segitiga ACB bagi S, yang mana S sama dengan semi perimeter segitiga. Okay, so kita dah terbitkan rumus untuk cari luas pula jejari bulatan yang terterap dalam. Okay.